Saya ingin menjemput Yang Hormat Jempol. Silakan Yang Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang. Terima kasih Puan Yang Ketua. Jempol ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC atas penyediaan penyata yang komprehensif berhubung peningkatan premium insurans kesihatan caj hospital swasta dan impaknya kepada kesihatan awam. Penyata ini bukan sahaja mengenal pasti punca utama masalah, malah mengemukakan sebagaimana yang telah diterangkan tadi 17 cadangan yang praktikal demi melindungi kesejahteraan rakyat. Puan Yang Ketua, Jempol ingin menyentuh ketidaktelusan caj hospital swasta meningkatkan beban rawatan rakyat. Setakat tahun 2023, selama 7.7 juta rakyat mempunyai perlindungan Medical and Health Insurance Takaful ataupun MHIT. Dalam tempoh 2021 hingga 2023, kos tuntutan MHIT meningkat 73%, jauh melebihi pertumbuhan premium sebanyak 21%. Jadi nilai tuntutan pula meningkat daripada 0.96 bilion pada tahun 2023 kepada RM6.75 bilion pada tahun 2023. Keadaan ini menyebabkan bayaran premium meningkat sehingga 40 hingga 70% sekaligus, membebankan rakyat terutama warga emas yang akhirnya terpaksa membatalkan polisi insurans kerana tidak lagi mampu membayarnya. Dan ini memberi beban kepada warga emas dan saya sendiri berpengalaman di depan mata saya perkara ini berlaku di mana seorang pesara bila dia nak ambil ubat kemudian menghadapi masalah kerana GL-nya tidak cukup. Jadi timbul masalah-masalah ini khususnya di klinik swasta ataupun pusat rawatan kesihatan swasta. Berdasarkan penyata, antara punca utama kenaikan bil perubatan ialah sistem pengebilan hospital swasta yang tidak standard dan kurang telus. Terdapat amalan mengenakan caj berasingan bagi item asas seperti pelupusan sisa klinikal, sarung bantal dan alkohol alkohol swab yang sepatutnya termasuk dalam caj bilik. Selain itu, PSC juga mendapati bahawa pesakit yang menggunakan surat jaminan GL dikenakan caj lebih tinggi berbanding pesakit yang membayar secara tunai seperti yang telah saya nyatakan tadi. Persoalan Jempol, apakah langkah pihak kerajaan dalam meminda Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Akta 586 bagi menangani budaya caj kreatif, caj yang dikenakan oleh pihak swasta yang membebankan rakyat. Poin yang kedua seterusnya ialah harga ubat dan juga monopoli pharmaceutical menekan kos rawatan. Penyata PSC juga turut mendedahkan wujudnya amalan markup yang tinggi, iaitu menaikkan harga yang tinggi dalam rantaian bekalan sehingga ubat generik di hospital kadang-kadang dijual lebih mahal daripada ubat berjenama. Lebih membimbangkan, melalui penyata tersebut terdapat lebih 1,500 jenis ubat yang hanya mempunyai satu pengeluar berdaftar di Malaysia, sekaligus mewujudkan unsur monopoli yang mengekalkan harga ubat pada paras tinggi. Persoalan Jempol, apakah tindakan kerajaan dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC bagi menangani monopoli ini? Apakah langkah konkret untuk mengawal harga ubat dan meningkatkan persaingan dalam pasaran pharmaceutical? Puan Yang Ketua, kesan daripada ini apabila rakyat tidak lagi mampu mengekalkan perlindungan insurans swasta, mereka akan beralih ke hospital kerajaan. Keadaan ini meningkatkan kesesakan, memanjangkan tempoh menunggu pesakit dan menambah tekanan keuangan kepada pihak kerajaan.
Memang kita lihat hari ini di mana-mana saja di seluruh negara, ya, hospital kerajaan ya menjadi pilihan daripada sebagian besar rakyat negara kita, kerana antaranya ialah mereka beralih tidak lagi mengambil insurans kerana tidak mampu membayar ya insurans setiap bulan. Jadi itulah memberi kesan kepada hospital kerajaan. Kita Sila memang golong simpati ya, Umat. pada hari ini ya Umat kepada sila golong, hospital-hospital kerajaan yang mana doktor dan juga jururawat bekerja 24 jam setiap hari. Terima kasih, tahniah yang kita ucapkan juga kepada doktor-doktor dan juga jururawat. Ini mungkin timbul daripada kesan ini juga. Ya, bebanan yang mana pesakit-pesakit terpaksa sekarang ini menumpukan sepenuhnya kepada hospital kerajaan. Jadi akhir sekali, apakah langkah jangka pendek dan juga jangka panjang kerajaan bagi memastikan premium insurans ini kekal mampu milik, kos rawatan swasta lebih terkawal dan akses rakyat ya kepada perlindungan kesihatan yang mampan terus terjamin di negara kita. Sekian, terima kasih.